Lawa-lawa design touring adventure sekarang ni guys memang lawa-lawa. Dan sebelum ni kita dah lihat model Morbidelli T252X, dan kali ni kita nak lihat abang dia pula guys, iaitu Morbidelli T502X, sebuah touring adventure guys dan ia baru sahaja dilancarkan dengan harga RM28,888, tidak termasuk insurans dan cukai jalan. Jaminan adalah selama 2 tahun tanpa had batuan guys. Kita lihat pula pada enjin dia guys T502X dipadankan dengan enjin 2 silinder selari 486cc DOHC bersama padanan transmisi 6 kelajuan dan slipper clutch. Mampu menghasilkan kuasa 47 horsepower pada 8,500 rpm dan torque 45 Nm pada 6,750 rpm. Dan sekarang ni zaman dah makin moden guys. Ia didatangkan dengan sistem pendikit ride by wire. Turut disediakan di bahagian elektronik adalah kawalan cengkaman, TCS serta sistem pemerhati tekanan angin tayar, TPMS. Kita lihat pula di bahagian konsol hadapan ni pula guys mempunyai skrin TFT 7 inci serta dipadankan dengan aplikasi T-Box yang diberikan percuma selama setahun. Ia membolehkan paparan navigasi, panggilan kecemasan serta pelbagai lagi informasi tambahan. Kita lihat pula di bahagian roda. Motosikal ini dipadankan dengan rim spoke 19 inci dengan tayar Pirelli Scorpion 11080 di hadapan dan rim 17 inci dengan tayar 15070 di belakang. Ia kemudiannya dipadankan pula dengan fork USD 43mm dan monoshock dengan pelarasan prabeban. Di bahagian brake terdiri daripada unit cakra 300mm berkembar dengan angkup J1, 2 piston di hadapan, cakra 240mm dengan angkup 1 piston di belakang serta sistem ABS dual channel. Berat keseluruhan motosikal ini adalah 210 kg dan datang dengan tangki bahan api 18 liter. Turut disediakan adalah soket pengecas USB-A dan USB-C. Apa yang menariknya bila korang beli motosikal ni geng? Apa yang berbaloi? Ia datang secara standard tapi mempunyai kelengkapan tambahan termasuk besi pelindung di tepi badan, penghadang bawah enjin serta pelindung radiator. Macam mana? Berbaloi tak kalau korang beli ni? So kalau berbaloi, korang boleh komen di bawah dan semoga video ni bermanfaat. Dan sebelum tu, jangan lupa like, comment and share. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye-bye.